Ha, tu dia guys. Hari ni aku nak buat sambal tempe resepi daripada KA lah kan. Sorry aku dah lama dah ni tertinggal kelas KA ni. KA tak marah no. Jadi hari ni kena buat sambal tempe lah. Tengok jadi tak jadi. Tapi kena tengok video jugalah kan. Jom sama-sama tengok aku buat jadi ke tak jadi. So tempe ni korang boleh potong nipis-nipis. Oh, potong nipis-nipis. Baik-baik KA aku potong nipis-nipis. Senang nak goreng dia kata, bagi garing. Yang kita goreng kosong, dia tak perlu garam, kunyit semua tak perlu. Okey, baik, aku pun goreng jugalah. KA kata tak payah buh gula garam, tak payah buh. Goreng kosong lagu tu ya dia kata. Tak payah buh gula garam apa dia kata. Jadi golden brown dah boleh angkat. Okey, baik. KA kata kalau dah jadi golden brown, koko keemasan lah dia. Boleh akik dah lah. Akik bola pinggan sak. Kita tunggu pula next step buat tanpa pula. Okay, next kita perlukan dalam 10 biji cili padi, 2 lada merah besar, dan dia perlukan separuh tomato, separuh bawang merah dengan 5 ulas bawang putih. Okey, baik, aku pun sediakanlah juga cabai halus tu 10 teh, cabai besar merah tu 2 teh, tomato separuh, bawang merah separuh, lepas tu buhlah apa nama tu? Bawang putih buhlah 5 teh. Goreng dengan minyak panas sampailah dia layu cantik macam ni, boleh angkat. Okey, baik, lepas tu mohon goreng lah dalam minyak panas. Goreng sampai dia layu tu. Lepas tu boleh kek. Kan. Bagi dia layu dulu lah. Tak layunya dah kek lagi. Bagi layu dulu. Boleh tumbuk. Tumbuk sampai dia lumat. Okey, baik, aku pun buh sebatu juga lah. Macam kek kata, buh sebatu, tumbuk. Buh tumbuk bagi lumat lah dia. Bagi rata lah orang kata. Buh sedap dia. Bagi dia rata lagi. Bagi dia campur molek kat. Sedap tak tu lah. Kita letak garam, gula, sebut perasa secukupnya. Okey, baik, aku pun buh juga lah. Garam secukup rasa. Garam, gula, pencah. Jangan lebih nak deh. Takut masin kan masam ke jenuh. Deh, buh agak-agak lah deh. Lepas tu baru kita masukkan hero of the day, tempe yang kita goreng tadi. Okey, baik, aku pun masukkan tempe dalam nusung tadi. Lepas tu tumbuk-tumbuk lah. Bagi sikit lah tumbuknya banyak. Bagi ada crunchy sikit. Buh sedap KA kata. Kita perahkan 5 kasturi bagi. Okey, baik, aku pun perah lah juga 5 kasturi ni. KA kata perah ni bagi rasa masam-masam sedap dia kata. Sedap habis geng. Okey, siap dah sambal tempe. Lepas tu cedok bola makuk lah deh. Lepas ni dah ready lah untuk dimakan. Kita gorengkan something, boleh goreng ayam. Okey, boleh lah goreng tak apa-apa. Ikan ke ayam ke, aku ambil ikan lah. Ikan. KA dia buat ayam, aku buat ikan. Lepas tu aku buat sayur sikit. Makan dengan sayur. Dah. Lepas tu korang hidangkan nasi putih panas-panas. Okey, baik, aku hidangkan nasi panas-panas. Cedok sambal tempe. Lepas tu ambil ikan lah. Sebab aku buat ikan ni goreng, ikan goreng. Lepas tu buat sayur sikit. Kena makan sayur untuk kesihatan kan. Lepas tu tengok anak terasa tengok. Bismillahirrahmanirrahim.